Terima kasih Abang Pasu. Kita masih mengusikan ASEAN sehingga 31 Disember. Baik. Seperti yang saya jelaskan, di antara apa yang kita anggap sebagai kekurangan atau kelemahan ASEAN ini ialah penumpuan pada soal perdagangan dan pelaburan intra-ASEAN. Jadi bila kita mengemudi ASEAN awal tahun ini yang menjadi target kita. Sebab itu kita tingkatkan umpamanya saya katakan QR payment yang saya sebutkan tadi, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Cambodia. Itu memudahkan penggunaan pembayaran dan penggunaan local currency, ya. Dan ini paling berjaya dengan Thailand dan Indonesia. Yang kita nak kembangkan. Yang keduanya, bila kita ada, saya percaya sebaik saja bermula ASEAN Power Grid ini daripada Vietnam, dan fasa pertama terus ke Kelantan dan turun ke Johor, ke Singapura, dia itu akan menjana perdagangan tambahan penggunaan. Tetapi yang ditekankan dalam ASEAN dalam bermesyuarat, pelancongan, pelaburan, perdagangan, dipermudahkan umpamanya kegiatan sempadan. Bulan ini, ya akhir bulan ini mesyuarat di antara agensi-agensi sempadan untuk memudahkan laluan, menghentikan penyeludupan tetapi memudahkan laluan. Itu di antara langkah. Saya setuju dengan Kompasu sebenarnya sebagai satu badan rantau kita agak kurang meningkatkan, memusatkan, kerana kita terlalu terikat dengan soal geopolitik, soal Laut Cina Selatan, soal hubungan dengan negara luar, terutama Amerika Syarikat dengan negara China, masalah Myanmar. Jadi penumpuan terhadap perdagangan. Tapi tahun ini mesyuarat Menteri Perdagangan, Menteri Kewangan, Pelancongan dan termasuk sempadan dari segi security itu ditingkatkan, dan mudah-mudahan kita dapat saksikan perubahannya.